Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya tentang beras. Saya tanya tentang beras. Datuk Seri Ronald tanya. Ramai rakan-rakan kita di sini, ahli-ahli Parlimen PN bertanyakan tentang kedudukan apa yang sebenarnya berlaku dalam negara kita tentang isu beras ini. Dia kata tak apa, jangan risau, 1 Mac beras semua boleh dapat, beras tempatan ini ada di mana-mana saja. Jadi semalam sebelum saya nak buat PC ini, semalam saya suruh pegawai saya, kata tolong pergi tengok di beberapa pasar raya. Jadi dia kata dia dah pergi melawat semalam di pasar raya Giant, dia melawat di pasar raya Econsif Bangi, di pasar raya Giant Setapak. Di pasar raya Giant, beras import paling murah 33.90 sen bagi 10 kilo. RM33.90 bagi 10 kilo. Di pasar raya Econsif, beras import paling murah 32.9 ataupun RM32.90 bagi 10 kilo. Di Kuala Terengganu, tadi ada rakan saya yang berhormat, ini dia, Bagan Serai beritahu dengan saya, dia kata dia baca satu artikel Harian Metro. Pasar raya pesan 300 kampit untuk beras tempatan, tapi yang diterima cuma 20 kampit saja. Orang Kuala Terengganu ni 20 kampit je cukup lah. Nak minta banyak-banyak 300 kampit. Buat apa? Inilah jawapan yang sebenarnya yang telah pun diberikan kepada kita. Tidak ada jawapan. Cuma kita pergi melawat dan kita tengok, itulah yang berlaku. Sekarang ini bulan Ramadan, rakyat nak beras. Kuala Terengganu tak payah makan beras tempatan lah. Kalau dah tak makan beras tempatan, bulan ini kita bayar zakat. Zakat beras mana yang kita nak bayar ni? Orang kampung saya nak tanya kepada semua mufti. Harga beras mana yang kita nak kena bayar? Beras katil lah. Jadi saya minta lah mufti semua perbetulkan supaya beras katil dimasukkan untuk bayar zakat. Dah setahun kita makan beras katil ni, Tan Sri. Ini sebenarnya yang dipersoalkan awal. Sepatutnya menteri kena bersedia, kena menyelesaikan masalah ni sebelum bulan Ramadan. Ini dah berlaku, menyebabkan timbul beberapa isu yang sebenarnya rakyat bertambah marah dengan kerajaan yang ada hari ini.